Okey, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so lama tak buat video. Hari ni kita nak review satu unit MPV kegemaran Malaysia. Dekat belakang ni boleh nampak tuan-tuan. So dekat belakang kita ada satu unit Alphard AJH 40 yang ini color bronze. Okey, sebelum tu saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua boleh tak subscribe, like, share dan komen video saya. So jom kita tengok, check it out unit dekat belakang ni, apa yang menarik. Okey, jom. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dekat depan kita ni ada satu unit Alphard Z. Okey, yang ini AGH 40 tahun 2025 tuan-tuan So yang ini antara unit yang tahun baru lah yang ada pada di showroom kami. Okey, so tuan-tuan boleh tengok yang ini dah kira boleh katakan fully loaded juga. Okey, so rupa depan dia tuan-tuan boleh tengok, dia dah memang berbeza daripada AGH 30 yang sebelum ni. Enjin yang sama. Okey, untuk model ni enjin yang sama. Cuma dia punya look memang dah lebih menarik, totally different compare dengan yang model lama. Okey, so depan ni kita boleh nampak dia punya lampu 3 eyes LED. Okey, 3 eye LED dengan dia punya sequel punya side signal kiri dan kanan. Okey. Okey, 3 eye LED signal dekat sini. Lepas tu dia punya rupa depan, grill depan ni memang lebih eksklusif. Okey, unit ni datang dah siap dengan original Modelista body kit. Okay. Lepas tu dia punya fog lamp kiri kanan ada. Okay, fog lamp. Alright. So AGH 30 dengan AGH 40 ni memang dia punya rupa bentuk memang totally different lah. Okay, totally different. Yang rupa baru ni lebih eksklusif. Okey. So daripada belakang kita tengok dia punya lampu belakang dia, design dia yang terbaru. Dia ala-ala macam honeycomb jugalah. Okey. Datang dahsyat dengan body kit lagi. Yang exhaust ni saya rasa ni yang full system. Yes. Unit ni tahun 2025, kira tahun yang baru tahun yang baru. Jom kita tengok dia punya mileage berapa, condition dalam berapa, macam mana kan. Okey. Untuk kereta ni, model AGH 40 ni, kita tak payah nak susah-susah dah nak. Kalau model lama tu kita sibuk nak ramai yang pengguna dia nakkan 360 kamera. Okey. So model yang baru ni tak perlu susah-susah dah. Original punya player dah siap dengan 360 kamera. Tengok Yes. Kalau AGH 30 memang ramai nak JBL lah, original JBL, sebab JBL tu datang dengan 360 kamera. Yang ini original Toyota daripada Jepun, dah siap built-in 360 kamera. Okey, dengan auto parking. Okey. So dia punya screen kat sini memang besar, memang luas. Alright. Bahasa pun kita boleh tukar kepada bahasa Inggeris. Okey. Cuma unit ni memang orang kata kategori kereta yang jackpot. Tahun 2025, mileage baru 29 km sahaja. Odometer dia kan memang rendah guys. Okey, memang rendah. Dilengkapi dengan apa lagi? Ni, dia ada wireless charging. So kita letak handphone kita kat sini, dia boleh charge. So dia ada lagi kat sini, ada dua slot untuk type C, satu untuk USB sini, satu untuk charging lah. So kita nak, kalau katakan nak pakai Apple CarPlay, boleh sumbat pada kabel.
dan dia akan view dekat sini, ataupun boleh connect through Bluetooth. Okey. So, untuk model yang baru ni, dia dah tak ada sunroof moonroof. AGH30 ni kita tahu kalau model lama dia memang ada sunroof moonroof. So yang ini benda dua ni dia dah buang. So dah ni roof atas ni dah tak ada dah moonroof. Okey. Sunroof tu pun dah tukar, dia dah pakai panel. Dia static, kita tak boleh nak buka dah. Dia macam tu, dia boleh buka sunshade tu sahaja. Okey. So yang ini dah ada sekali dengan DIM. Okey, DIM tu apa? Maksudnya adalah digital inner mirror. Kau bila ada digital inner mirror, dia dah ada sekali dengan BSM, blind spot monitor. Okey, blind spot monitor dekat situ. Kereta ni pun dah siap sekali dengan Toyota T-Max. Dah dengan Toyota T-Max, dengan lain-lain punya Toyota safety sense punya yang lain lah. Okey. So dalam interior memang semuanya fully loaded. Okey, pilot seat. Yang ini datang dah siap dengan roof monitor. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena selalu ingat, okey, untuk body kit, untuk roof monitor, apa lagi? DRL yang dekat luar yang macam apa? L tu dekat belah bumper depan. Benda tu semua adalah accessories. Benda tu semua adalah additional. So bila masuk kedai additional, kalau owner di Jepun tu dah add on, so kita yang beli dekat Malaysia ni akan dapat lah. So kalau benda tu tak ada, so tak adalah. Tapi tak perlu gaduh, sebab benda tu kita boleh tambah dekat aksesori luar. Banyak bersepah dekat KL ni, banyak. Okey, sediakan duit je, benda boleh selesai. Okey, alright. So dah ada roof monitor, seat memang fully leather, pilot seat. Okey, electric seat. Yang ini pun sama, electric seat lah, electric seat. So dia punya control tu masih lagi sama macam Alphard AGH40. Jadi kita boleh adjust ke depan, kita boleh adjust nak lean lagi ke, nak tegak lagi ke, terpulang ikut masing-masing. Okey, dia punya dalaman dashboard ni, ini soft top okey. Lepas tu dia ada compartment. Sini dia ada hidden punya compartment untuk cup holder sini. Dia ada sini So dia memang kemas. Dia soft touch. Dia akan keluar. Alright. So aircon blower tak perlu gaduh, memang sejuk beku. Okey, kita ada 1, 2, 3 dengan 4. Tambahan lagi dengan ni, dia ada seat punya aircon blower dekat sini. So kalau sebab apa dekat Jepun tu dia ada cuaca sejuk dengan panas kan. So kalau cuaca sejuk, kita boleh tekan dekat sini, contohlah dekat Jepun. Ini untuk warmkan di kita punya steering kat bahagian sini. Kita akan drive dan akan rasa warm dekat sini. So tangan tak kebas. Okey, tangan tak kebas. So yang ini pula untuk seat heater. Okey, kalau katakan cuaca di Jepun tu sejuk, diorang akan onkan heater dekat seat. So pemandu akan lebih rasa selesa lah. Okey tuan-tuan dapat alright. Push start button pun dia dah tukar posisi dekat sini. Lain-lain tu samalah, signal semua samalah. Okey, so dengan dia punya button dekat sini kita nampak dia ada EPB, electric parking brake. Lepas tu dia ada brake hold, dia ada eco mode, traction control. Okey, simple. Okey, jom kita tengok dekat untuk row tengah macam mana pula. Untuk row tengah. Okey, jom. Oh, sebelum tu dia ada juga memory seat dekat sini. Okey. Okey. Okey, jom kita tengok yang sebelah tengah pula. Sebelah tengah dia pakai pilot seat fully leather. Okey, leg rest memang ada lah. So button dekat sini dia ada tambahan. Okey, kalau sebelum ni dia ada 2 sahaja, tapi sekarang dia ada tambah sekali untuk seat heater untuk seat heater dah ada tambah sini. Itulah antara perbezaan model yang lama dengan model yang baru lah. Okey, untuk unit ni datang dah siap dengan side step. Ini pun sama. Ini adalah aksesoris tambahan. So mana kalau di Jepun dia dah pasang, so kita yang dekat Malaysia ni akan dapat lah. Okey, clear tuan-tuan
Tengok ini dia punya sunroof dia. So dia static. Dia ada LED dekat sini, lampu tom yum yang orang panggil ni kan. Ini boleh tukar lampu, dia ada 60 lebih color, tak perlu risau. Alright. So ini control untuk row tengah. Dia nak buka roof shade, side shade semua dekat sini. Okay. So ini aircon control dia orang untuk bahagian row tengah lah. Okay, jom kita tengok dekat sebelah belakang dia punya power boot dekat mana. Okay, power boot dia tuan-tuan dekat sini lah. Okay, so ini power boot dia. Button dekat sini dia ada kiri kanan. Dia ada kiri kanan. Okay, sebelah sini ada, sebelah sini pun ada. Okay, so yang tadi tu buka. So ini tekan button untuk tutup. Yes. Okay. Ngam. Okay, tuan-tuan. So saya ada lagi banyak lagi unit yang macam ni. Okay, yang masih available. Color putih, color hitam, color bronze. Okay, so untuk color bronze ni tahun 24, tahun 25 saya ada stok lagi. Okay. Harga bermula kalau untuk model yang ni bermula daripada harga 290 dan ke atas untuk color ni lah. Kalau color putih ada je yang murah, 270 ke bawah pun ada, 270 pun ada. Tapi cuma beza-beza tu pada tahun lah. So okey tuan-tuan, kalau berminat jangan tunggu lama-lama, boleh terus dering saya Afiq Car Dealer 0197292696. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum ji.